Bahaya gila, hampir kena scam. Betul. 3 tips untuk elak benda ni berlaku bila dekat luar negara. Dan kali ini kita orang berada jauh sikit dari Malaysia, Istanbul, Turki. Negara Turki ni sebuah negara yang ada banyak tempat-tempat menarik, cantik, ada cuaca yang tak jumpa dekat Malaysia dan rakyat yang beraneka budaya. Tapi kalau korang silap sikit, memang terdedah dengan scam. So, 3 tips bila dekat luar negara. Yang pertama, kena pastikan betul-betul tarikh, destinasi dan juga transport bila dekat sana tu nanti. Yang nombor 2, kena ada juru bahasa. Kebanyakan orang dekat sana bukannya faham bahasa kita pun, walaupun bahasa Inggeris broken. Hello Malaysia. Dan yang ketiga ni, kita orang tak nak pening-pening, kita orang suruh dia orang ni uruskan dari urusan booking flight, penginapan yang best dan selesa, tempat makan dari level tepi jalan sampailah ke restoran dengan juru bahasa yang faham dan tahu minat orang Malaysia serta fasih bahasa Turki. Sebab dia orang ni ada darah kacukan antara dua buah negara ni. Pasal Grand Bazaar 600, 700. Dan yang paling penting, tempat tu bukannya tourist trap. Sebab kita orang nak melancong macam orang lokal, barulah dapat tahu cerita di sebalik sebuah negara tu. Sebab itulah kita orang pergi dengan trip kita. Ingat tau, semua yang korang nampak dekat dalam video ni, diorang lah yang tunjukkan. Nak tahu apa aktiviti yang kita orang buat dekat sana? Tunggu video MBJ ke Turki by Trip kita part 2. Okey lah, tu je. Bye-bye.